Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025 kertas 1 soalan 37. Rajah 13 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji haba pembakaran etanol. Didapati nilai haba pembakaran yang diperoleh lebih rendah daripada nilai teori. Okey. Antara yang berikut pengubahsaian manakah perlu dilakukan terhadap susunan radas itu supaya nilai haba pembakaran itu menghampiri nilai teori. Okey. A dia kata alihkan pengadang angin. Tak betul. Sebab apa? The reason why kita meletakkan penghadang angin adalah untuk mengelakkan daripada nyalaan ni dia jadi macam kiri kanan bersepah-sepah. Bila dia jadi, it's not the correct word, it's not istilah yang betul, tapi you understand what I mean. Api tu jadi ke kiri ke kanan semua tu, nanti pembakaran tu jadi tak lengkap. Jadi sepatutnya kena ada penghadang angin. So option A ni salah lah. Jangan alihkan, kekalkan. Okey, tukarkan bika kepada bekas kuprum. Ini jawapan dia sebenarnya. Okey. C. Jauhkan sumbu pelita dari dasar bika. Kalau kita jauhkan, ini satu benda yang you kena ingat. Masa you lukis rajah susunan radas untuk haba pembakaran, nyalaan pada, boleh ke nampak? Nyalaan pada sumbu ni mesti kena pada dasar bekas kuprum tu. Kenapa? Kalau tak kena, maksudnya again, nanti pembakaran tu tak lengkap. Dia ada a gap there. So, dia tak direct heat. Dia tak kena sepenuhnya that nyalaan tu. So, it's not jauh kan. Dia betul dah betul dah yang dia lukis tu. D. Gantikan segitiga tanah liat dengan kasa dawai. Mana boleh? Kalau gantikan dengan kasa dawai, nanti kasa dawai tu made of logam. That kasa dawai akan serap haba. Nanti kuranglah haba tu. So, no. Jawapan dia memang B. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.